Adam here. One hand man. Ha. Okay, assalamualaikum guys. So hari ni kita di office AIT. Setelah sekian lama, kita dah lama tak datang office, and then alhamdulillah kita istiqomah buat konten. So, konten hari ni konten yang Adam pernah buat dulu, tapi kini berkaitan dengan talent-talent baru. Kita nak tanya apa result SPM talent-talent baru ni. Sebab Echa pernah ditanya result SPM kan dulu? Dah, dan semua kemungkinan semua dah ditanya dah. Kita tengok talent-talent budak-budak baru ni berapa result SPM diorang, dan kita tengok kehebatan budak-budak ni. Sebab Adam dengar dia daripada diorang, antara diorang ada yang power dalam SPM. So, abang-abang kita pergi orang yang pertama. Okay, so sekarang kita ada Nuah. Nampak chemistry tu. Okay, Nuah dengan Aina. Okay. Bila aku nak cakap ni? Nanti kita borak nama ni kat call. Okay. Oh, macam tu korang Okay, so sekarang okay, Nuah. Soalan Okay, kita mula dengan Adam. Bukan. Tak ada main sungguh. Oh, okay. Tak ada. Okay, Nuah, aku nak tahu SPM kau, aku nak tahu result SPM Kosong. Nuah. Kosong. Serius ah. Sumpah tak ambil SPM. Aku tak ambil SPM. Seminggu nak SPM aku tak datang. Sebab apa? Sebab cikgu pernah pesan dengan aku, kalau ambil pun gagal, baik kau cari kejayaan kat luar. So aku ambil keputusan, aku terus tak ambil SPM dan aku buat kejayaan aku sendiri. Alhamdulillah sekarang aku ada dekat AIT. Yes. Okay. Usaha lah. Usaha Ada lah. keluar-keluar tu kau ada kejayaan. Okay. Tapi macam-macam dugaan. Contohnya. Contohnya kau pergi misi rumput setiap rumah. Okay. Engkau pergi panjat pokok, potong pokok, ambil durian yang gaji tak seberapa pun. Yang kau rasa sekarang ni. Apa yang Noah lalu Yang selepas lalu, sekolah? Gila ni lah, betul-betul man lah. Ini man lah. Usaha tak mengkhianati hasil. Betul. Okay, kalau Noah tak ambil SPM, apa subjek SPM paling favourite kau kat sekolah? Subjek favourite sekolah? Tak ada favourite. Kau memang tak berbantu konten aku lah? Bukan tak bantu, aku jujur. Oh, jujur? Satu je lah Noah rasa macam Favourite lah, boleh lah, suka lah. Nak cakap sejarah tipu lah. Matematik. Oh, matematik lah. Matematik. Kalau, okay, tak SPM trial. Result trial SPM. Result trial pun aku tak datang. Aku macam ni. Aku Okay. datang sekolah bapak aku kan. Oh, sekolah bapak kau? Trial aku datang. Oh, macam tu kan? Trial aku datang. Lepas tu aku datang balik. Dan SPM aku tak datang. Bukan sekolah bapak saya lah. Dia buat macam bapak dia punya sekolah lah. Okay, so sekarang kita bagi kepada Aina. Sini, awak kat sini. Tak masuk orang suruh kau duduk je. Cik lagi baru shoot kau. Oh ya. Sekali je. Okay, Riza SPM Aina. Result SPM. Alah, result SPM ada banyak huruf. Tak, ambil satu huruf je. Ambil Ruby je. Ada 2A. 2A? Lagi? Ui, saya. Oh. 2A. Tapi macam sayang sikit lah yang lagi 4 ni. Okay, apa? Dia Fail. macam B. Okey lah. Tak, sayang lah, faham tak? B tu kita tahu dia Dia sayang. Amri E tau. Masa ini quotes pun dah tahu. Don't judge a book. Janganlah judge dia. Aku macam orang terasing. Orang kat sini macam ada boundary tau. Okey lah. Tak ada. Dua. Muajan onar bully kah? Okay, so 2B, 2A, 4B. 4B. Yang lain tu campur-campur lah. Nak urut apa? Ni tak kena urut apa. C ada, D Wah, ada, campur-campur E ada. banyak. Wah, kau ingat ni rojak ke apa? Kau ingat rojak? Rojak mama. Campur-campur ni. Oh. Apa yang A tu? A tu BM. BI. B. Oh, English. Of course, I love to English. Bongkak. Ria, macam Ada musuh lah. Ramadan. Ada macam ni. Tapi dia bongkak pun dengan kepandaian sendiri. Tapi tak apa bagi aku. Okey. Apa kau ni? Dia bangga dengan Kau cakap apa ni? Thank you Noah. Kecil hati dia nanti kau Okay. ni jahat. Okay, Amri. Okay, Ina faham Noah. It's okay. Mike. Okay, Amri. Lawak sambung. Kau setiap konten orang kau akan buat lawak sambung. Sebab lawak tu sekali-sekali. Adam mau tanya Adam. Dengar cakap Adam. Ni konten Adam. Ya. Dah habis. Jadi aku transfer putih kat dia, dia post.
Okay. Okay Amri. Riza SPM Amri. SPM aku 3A je. 3A je. Jujur. Jujur. Tapi betul. Alhamdulillah 3A. Bahasa Arab, Oh. Alhamdulillah. sains, matematik. Oh, bahasa Arab, sains, matematik. Mana bahasa Melayu memang fail lah. Bahasa Melayu B. Dia pun Bahasa jangan Melayu cakap B. bahasa Melayu dengan aku. Bahasa Arab dengan kami. Melayu. Ana mau jual unta sama ente mau beli. Tapi bahasa Arab basic lah, bahasa Arab basic, bukan bahasa Arab tinggi. Syukran. Syukran. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Berapa banyak subjek yang kau ambil? Aku ada 12. Ada 13. Aku tahu. Wow. Sebab aku sekolah agama. Dia sekolah agama. Aku tahu. Ada Quran Oh, Sunnah. kau tahu tapi kau okay. Kami adalah cerita kami masa dekat. Ni tidur sekali lah. Ya Allah, bukan sekali, mandi pun sekali. Okay, so 3A Saiz Asia. saya siap. 3A 3A yang selebihnya aku lupa dah. Sebab aku ingat yang penting-penting je macam Nua penting dalam hidup aku. Tadi bahasa Melayu berapa apa? Bahasa Melayu B. Iya sayang. Iya sayang. Okey lah, Aina. Okay. Daus sinilah. Okay, Daus. Ada kat sini ada nak tanya, berapa Riza SPM Daus? 10A1B. 10A1B. Ayah dah nampak, orang dah nampak semua. Apa yang B tu? B tu bahasa Melayu. Pelik kan? Dia kurang bahasa Melayu. Dia banyak cakap bahasa Inggeris dengan Korea. Kak Umar ni cakap apa? Korea. Anyo. Ya, sebab atuk saya Korea. Macam tu. Tapi memang betul. Betul lah. Betul. Aku rasa diperbodohkan tu. Salah betul. Atuk saya memang Korea. Okey, boleh tak cakap saya nak balik rumah dengan Aina. Atuk dia je, bukan dia. Oh, itu dia je. Oh, ingat okey. Okey, aliran apa dia harus ambil dulu? Sains Kelin. Pure science. Pure science. Maknanya bio, kemis apa semua. Uish. So, ini top tier sekarang dalam AI team Daus yang paling top tier sekarang. Yeah. 10A 1B. Yang kedua jatuh kepada Rina. Rina 7A. Yo. Yes. Pandai lah dia. Yang ketiga aku tak tahu. Yang tiga Nuah nakal. Nuah Kelihara. Tak ada, Nuah tak ambil tadi. Okay, so Dia target. dia target dia. Okay, so thank you kepada Daus, Nuah dan Aina kerana melayan konten walaupun Amri saya. Amri. Nah, itu aja, kita jumpa pada konten. Bye bye. Kita go. Seterusnya orang kita ada orang seterusnya, okey? Bik, jangan banyak nak main sudoku sangat. Okey, Bik. Okey ni. Main sudoku. Okey. Okay, apa ni dah? Okey. Bukan, itu dah kena. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Okey. Oh, nak teruskan? Okey. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Dah. Al-Lazi? Dah. Tak ada. Kita sambung. Ada sambung. Okey. Okey. Okey, Pik. Konten ni semua orang dah kena, iaitu yang lama dah mostly. Oh, ya ke? Yes. Nak tanya Syafiq, apa subjek favorite SPM Syafiq? Sebelum tanya Riza kita tanya subjek favorite. Oh, subjek favourite. Yes. Kalau kau tengok gaya aku macam gaya orang lama dah kan? Lebih pada agama, pendidikan Islam bukan? bukan. Tak, aku memang gaya-gaya lama. Tapi aku punya subjek favourite aku adalah, mesti kau tak expect je, sejarah. Tak ada nampak macam Christopher Columbus pun. Ada. Main tukar kan? Main tukar, main select. Tak, serius. Aku subjek aku favourite sejarah. Mungkin sebab cikgu kot. Cikgu yang mengajar tu kena dengan cara dia. Macam terbalik ya Main tu. Alamak, sorry. Tak dengar ke? Okey. Kat sini. Ya Allah, Okey. Ada pasangkan weh. Yes. Okey. So apa ni sejarah lah. Okay. Betul. Sejarah kalau situ adalah favourite, berapa Riza Syafiq? Untuk sejarah dulu. SPM tak. SPM. Sejarah aku A. Sejarah A. Sejarah Berapa Riza SPM Rif? Apa ni Syafiq? keseluruhan. Yes, semua. Ui, aku tak pandai tu. Serius. Segan pula bagi tahu. Tak apa, bagi tahu je. Semua orang bodoh, banyak bodoh kat sini. Ui, macam tu Okey, untuk semua aku total 8 subjek. Aku ada 3A, 3B, 1C, 1D.
Kita pergi yang D, yang donkey dulu. D apa D? Dungu lah. D dungu. Ya, betul. Ya, Oh, D. main sudoku bagai. Sebab tu lah aku training main sudoku. Aku memang lemah, man. Oh, maknanya D tu adalah math. Yes, betul. Okey, apa yang 3A tu? 3A tu adalah satu memang BM. Okey. Dengarlah BM, sejarah dengan seni. Aku ambil seni, tapi seni tu aku tambahan. Tambahan last minute. Subjek relatif. Tapi apa? Ha? Yang subjek kan ada aliran kan? Okey, betul. Aliran apa? Okey, aku ambil geografi. Oh. Geografi, tapi geo ujung last aku tambah dekat lagi satu adalah seni. Sepatutnya dia boleh tambah seni atau tasawuf kalau aku boleh tambah. Lagi satu apa? Sastra. Sastra tu aku nak ambil juga, tapi babnya dah fokus kat BM. Tasawuf tu pun aku tak ambil sebabnya clash jadual dia. Kalau aku nak masuk. Okey, so 3A, 3B, 1C, 1D. 1C. Apa C tu? Kita tanya semua. Apa C tu? Bahas pendidikan Islam. Kenapa? Enggak, agak-agak ada. Tak ada agama Islam B. B+. B+, salah bilang. Yang C tu adalah subjek sains. Sains. Tapi sains macam bab tingkatan 3, bab 4 apa dia? Yang tu aku A yang tu. itu A, Tingkatan itu 3 A. Naik tingkatan 4, tingkatan 5 pula. Duh, tak ada subjek yang menarik. Nampak macam orang yang pegang kamera lenguh kan? Macam lenguh kan? Kita pergi hospital je lah tu. Di situ macam riff macam di situ je. Jom. Hei, apa? Hei. Ui, sekarang dia jadi magician. Biasanya orang yang nak larikan diri ni orang yang bodoh. Oh, ini. Tak, bukan. Tak ada bismillah, tak ada. Sila duduk. Tak ada bismillah hari ni. Okey, Rif. Okey. Peganglah. Oh, okey. Okey, Rif. Setelah sekian lama Rif menjadi AIT Rif tak masuk lagi konten ni. Okey. Oh. Soalan yang pertama. Berapa result SPM Rif? Result SPM. Okay, Yes. boleh. Result SPM alhamdulillah boleh lah. Okay, SPM brief. Sekejap Arif kira. Dah. Kira, bukan kira, bagi tahu. Ya, tak ada. Tak ada? Apa yang tak ada? Tak ada SPM. Aku tak ada SPM. Oh, iya ke ni? tak ada SPM. Okey, jangan pusing benda ni. Okey, so kau jangan cakap begitu. Dia tak ada SPM tapi dia ambil diploma. Diploma aku tak ada. Benda ni dia cakap konten atur lah. Oh, iya ke? Tapi aku ada CJ kemahiran. Rekod tak tu? Rekod? Warna merah. Yes. Ada CJ kemahiran lah. CJ Okey. kemahiran ada lah. Rif ambil kemahiran apa? Aku ambil dua. Aku ambil CJ kemahiran 3D animation. Wow, okey. Yang buat WePay, Mobile Boy semua tu. Lepas tu satu lagi aku ambil graphic design and advertising. So aku buat grafik lah macam tu lah. Membuat grafik lah. Maknanya kalau nak minta Rif tolong edit video ni boleh lah malam ni. Boleh, macam video Arif pun aku edit. Oh, iya ke? First video lah. Tapi second video, tak video aku tak edit lah. Thumbnail aku still edit lagi. Preview aku still edit lagi macam tu lah. Tapi Aina memang tak menghargai orang tolong edit tu. Dia memang dia dah berubah sekarang sejak masuk EI team baru. Tak, dia hargai. Dia hargai. Macam mana cara dia hargai boleh tahu? Transfer berapa banyak? Dia siap cakap macam ni lagi kat Arif. Arif, kalau kau rasa macam video kau tak ada siapa yang edit, kau bagilah kat editor aku, biar editor aku edit untuk kau. Oh, tiba-tiba rasa macam video ni tak ada orang nak edit. Aku masa duduk, aku masa dengar dia cakap macam ni. Aku pandang dia. That's my man. Yeah, girl. That's my woman. Yeah. So macam Aina sangat berbantu lah Arif. Bantu lah. Tapi aku macam segan sikit tak nak bagi footage semua kat editor dia. Editor dia biarlah editor dia edit video dia macam. Betul. Kita sebagai lelaki kena take responsibility. Aku malu. Betul tak? Aku SPM dah lah tak ada. Dah jauh sangat melencong kan. So apa ni alhamdulillah Arif mengambil 2 course tu dan berjaya. Yes, aku berjaya. Alhamdulillah aku ada lah CJ dia tak ada. Okay, so apa pun kita pergi yang seterusnya. Let's go. Okay, so sekarang kita ada Najla. Okay, Najla. Najla orang seterusnya. Okay, Najla. Okay. Dalam Astaghfirullahalazim. umur Najla 17, berapa banyak result berapa banyak subjek yang Najla ambil waktu zaman sekolah? Sini sikit. Berapa banyak subjek Nazla ambil? 9 subjek lah. 9 subjek? Normal. Okey, 9 subjek. Sebelum kita tanya result SPM Najla ambil alih. Najla pernah bagi tahu lah result Nazla dah.
Tengok konten Adam. Ya ke? Ya, tentu ada Hazan sekali. Oh yes. Okey, Adam orang dah lupa, orang dah lupa. Orang dah lupa dah, semua dah lupa. Oh, dah lupa ya? Okey, aliran apa Najla? Sebab ada pun lupa. Nazla ambil aliran perniagaan dengan SRT. Rumah tangga. Bukan? Nazla lupa dah apa Sains rumah tangga. Sains rumah tangga. Yes. Betul. Mantaplah Adam. Okey. Berapa Rizak Najla? Sebab semua orang dah lupa dah yang hari tu tu. Nazla, kita di bulan puasa ni kita tak boleh menipu. Betul, kalau tak sama macam yang hari tu memang nampak dia tipu. Sebenarnya jujur je lah. Nazla ni biasa-biasa je dah. Nazla hanya ada satu A je. Oh, satu apa A tu? A tu tak silap Nazla pendidikan Islam. Alhamdulillah, sejuk hati Adam Yo, tengok. Nazla, sejuk kan Adam. Nazla tak expect tu Nazla dapat A pendidikan Islam. Sebab Nazla expect English or BM. Nazla target 2 subjek tu. Tentu pendidikan Islam. Tapi alhamdulillah lah, English dengan BM tu memang walaupun tak sampai A, tapi Okay. B plus dua-dua. Yes. So, Dia satu hampir-hampir. Saja ni tak ingat 1A, 4B, Aha. 3C, 1D. Apa D tu? Yang dungu tu apa dungu? Adam, yang dungu tu Najla ada dah boleh tangkap dah. Mesti matematik. Betul ya? Yes. Matematik. Sebab Najla kira orang dalam office pun tak betul ke? Betul ke Dam? Oh betul lah. Najla pun tak terkira. Mana ingat nombor plate kereta pun lupa. Lupa habis. Macam Najla halu lupa Adam nombor 1 di hati Najla. Adam kena ingat ada nak kahwin dah tau. Nak kahwin tu nanti. Oh nanti. Sementara tu. Sementara tu peluang. Ada nak tengok ada ni matematik mesti A plus ni. Betul? Serius Adam? Betul. Serius? Adam 6A. Wah. 6 Mana nak phone? Nak tahu tengok Liza. Okey, tak apa Dam. Ada kau relax. Okey. Okey. Ada punya. Okey. Muhammad Adam bin Muhammad Nazri. 1 2 3 4 5 6. Yang chemistry B+. Oh my god, ada bijuknya. Ada sambung belajar mana-mana tak? Adam ada, alhamdulillah sekarang Adam ada degree. Wah, no wonder. So, Apa yang C tadi ada? Matematik si tadi AdMed. 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 AdMed susah guys. So, thank you pada Najla. Semoga Welcome. apa kata-kata untuk budak-budak yang malas nak belajar? Sikit daripada Najla. Okey, janganlah malas guys. Hampa kena rajin tau. Sebab ilmu ni pun kita kena tuntut. Ilmu ni kalau kita tuntut ilmu ni, kita akan simpan sampai bila-bila. Kita boleh sampaikan dekat anak-anak cucu. Betul. Betul. So, jangan anggap ilmu ni benda yang simple, remeh-temeh. Jangan. So, kita kena ambil juga ilmu tu. Ada peluang sama belajar, ambil peluang tu. Betul sekali. So, Okey, Adam. kebanyakannya rasa semua dah ditanya. Alhamdulillah. Betul. AI team, sebenarnya AI team orang-orang yang pandai tau. Betul. Ramai orang pandai. Tapi yang mana yang tak pandai tu mungkin kita berlakon je dalam konten. Najla ni orang yang pandai tau. Okey, Dam. Sebab tu kalau dengar Najla nyanyi memang tertarik hati. Wow, ada tengah ambil hati balik ni sebab dia cakap semua pandai kan. Okay, so thank you so much Welcome, kepada Adam. Najla kita. Itu sajalah konten kita pada kali ini. Semoga korang sambung berpuasa dan istiqamah dalam puasa kita. Jumpa pada next konten. Bye bye. I love you. Mwah.